Yang tukang rem adalah Abang Gan lah. Padu tak padu, yang rem tu padu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. The excitement is growing. Before the four special guests on stage unveil the bike, ladies and gentlemen, together, let's do a countdown to the unveiling of the bike. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, introducing the new 675 NK from CF Moto, together with Hongfat Motor World Sendirian Ipoh. And taking your part today on this very special event, also to bring you another exciting motorcycle for all the motor enthusiasts. This is a special bike with... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ni kita bersama dengan motor baru. Ini dia geng, 675 NK daripada CF Moto. So harga dia seperti kat belakang tu 33,888. Okay, so kalau kat depan ni, ini adalah version naked punya. Kalau sebelum ni dia keluar dengan 675SR version yang lebih sporty, tapi yang ni dia datang dengan version naked 675cc. So kalau kita tengok dia punya perbezaan hanyalah rupa dan dia punya segi position lah. Yang lain spek tayar semuanya sama, spek enjin pun sama, dia punya horsepower pun sama geng. Yang tukang rem adalah Abang Gan lah. Padu tak padu, yang rem tu padu. Okay, so itulah bunyi 3 silinder daripada 675 NK CF Moto. So, sedap ke tak sedap? Hari tu aku dah review, dah test ride untuk bawa motor member aku. So far aku boleh cakap yang enjin dia memang smooth. Dia punya quick shifter pun memang baik. So yang ni pun dia datang dengan quick shifter juga geng. Datang dengan harga bawah 35,000, dapat bunyi yang macam ni. Lepas tu dia punya spek pun bukan biasa-biasa geng. Dan apa yang aku nampak perbezaan adalah dekat bahagian depan handle ni. Dia ada sekali dengan damper dekat depan ni tau. Kalau 675SR dia tak nampak pun damper. Aku pun tak sure ada ke ataupun tidak. So kalau rasa hampa ada pengetahuan tentang 675SR ataupun ada pengguna 675SR, boleh komen dekat bawah. Ada tak damper macam ni? Kalau NK dia datang dengan damper yang macam ni. Padu geng. Kalau kita tengok daripada tepi, daripada sisi, okey, kita nampak dia punya fork agak panjang sedikit daripada 675SR lah. So kalau kita tengok memang untuk version naked, bahagian depan dia pakai daripada KYB, belakang punya suspension pun dia pakai KYB geng. So untuk sistem brake dia datang di sistem ABS, ada twin caliper, ada twin disc dekat bahagian depan. Tengok, memang cantik, memang smart. Untuk bahagian tayar pula dia pakai 120/70 dekat bahagian depan, tayar daripada CST, dan dekat bahagian belakang 180/55 daripada CST juga. Oh, boleh connect kat phone. Set to connect to phone. Ada muzik. Ada musik. Ada radio Suria. Ada musik. Information boleh check. Aku main meter juga. Boleh check berapa. Okay. Traction control 2 level. 2 level. Oh, boleh off. ESC, Boleh off. Emergency stop signal. Emergency stop signal. Dia brake kuat, dia lampu emergency keluar.
So pun kalau Ada activation quick shifter, boleh on, boleh off. Upshift pun boleh on, boleh off. itu ISS. Waktu sembahyang ada waktu sembahyang. Lepas tu boleh set berapa RPM limit untuk upshift. RPM limit pun ada Wah, ini Pak, berapa RPM dia dah. Okay, so daripada segi dia punya look memang sangat-sangat cantik. Aku memang sangat berkenan. Aku dah test 675SR dan aku kurang suka sikit dengan dia punya position. Tapi ini dia datang dengan naked, so dia punya position lebih upright dan lagi selesa. Enjin yang sama, horsepower yang sama. Yang penting harga dia bawah 35,000 dah boleh dapat 675cc. Memang terbaik. Kalau kita tengok dia punya enjin pun memang solid, dia punya finishing memang baik. Lampu dia pun cantik. Okay, so aku tahu ramai yang menantikan 675NK ni dekat, sebab sebelum ni dia dah launch globally dekat luar. So ramai yang tertanya-tanya bila nak masuk. So hari ni tarikh dia dah masuk dan launching dekat Ipoh. So dan dah sebenarnya orang dah buat pre-booking dah untuk motor ni dan dah banyak booking. Masing-masing owner tengah menantikan untuk daripada 675NK ni. Jadi, apa pendapat anda tentang motosikal terbaru daripada CF Moto ni? CF Moto bukan satu jenama yang asing lagi. Dia dah terkenal, dia dah globally. So, aku sangat suka dengan motor ni. Ada rezeki insyaAllah kita ambil. Okay. So, jangan lupa like, komen dan subscribe dia. Okay? Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye. Ciao. Yeah.